Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Ilahi. Sekali lagi dengan keizinan dan ketentuan darinya dapat kita bertemu menerusi program Cinta Ilmu, segmen Akidah dan Falsafah. Seperti biasa menerusi segmen ini, kita akan sekali lagi membahaskan kitab terjemahan Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, ataupun daripada naskah asalnya At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karangan ulama tersohor Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Kita dah banyak membahaskan tentang persoalan-soalan berkaitan dengan kematian berdasarkan kitab ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan bincangkan perkara sambungan kepada pertemuan lalu berkenaan tentang soalan kubur juga. Dan alhamdulillah pada petang ini kita sekali lagi dikunjungi oleh para tetamu kita. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sekali lagi ucap selamat datang kepada ibu-ibu, saudari-saudari kita dari Pemuafakatan Muslimah Desa Cempaka, Nilai Negeri Sembilan, Darul Khusus. Apa khabar semua? Terima kasih Layak sudi sekali lagi bertandang begitu jauh sekali daripada Nilai datang ke tempat kita di TV Al-Hijrah ini. InsyaAllah dalam kesempatan petang ini kita nak sambung balik membincangkan tentang soalan kubur. Selama ini ada sedikit masalah di kalangan masyarakat kita. Apa sebab kita ini ada kena tanya pula dalam kubur? Apa saya nak kena tanya? Betul ke soalan kubur ini wujud? Jadi dengan adanya kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, kita dapat tengoklah sedikit sebanyak dalil-dalil daripada hadis dan juga Quran berkenaan tentang bagaimanakah soalan kubur itu diutarakan. Jadi ibu-ibu ni semua ni kena ambil perhatian, sebab kita ni semua ni bakal jenazah semua ni. Jadi bakal jenazah ni soalan kubur ni wajib, ya, wajib kita jawabnya. Dia tak ada objektif soalan dia, semua subjektif pun tidak, objek ujian lisan namanya itu. Tapi sebab yang menjawab tu amalan kita, itu yang jadi susah sedikit tu. Kalau hafal dah 7A dah kita ni. 5A, 5 soalan tu pukul semua A semua. Tapi sebab yang jawab tu amalan kita sekarang ini, itu yang jadi masalah. Baik, di manakah bab soalan kubur ini dalam kitab kita? Huraiannya dalam halaman 182. Ya, yang ada kitab boleh buka 182. Kita ambil bab berbagai nasib mayat ketika ditanya malaikat Munkar Nakir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hadis daripada Nabi SAW. Baginda bersabda, ketika mayat berada dalam kuburnya, duduklah seorang lelaki ataupun mayat yang soleh dalam kuburnya dengan penuh ketenangan dan ditanya kepadanya, bagaimana keadaanmu di dunia dahulu? Orang ni menjawab, mayat ni menjawab, aku bersama Islam. Kemudian orang yang baik ni tanya lagi, siapakah lelaki ini? Mayat ini pun menjawab, dia adalah Rasulullah, telah datang kepada kami petunjuk daripada Allah, maka kami membenarkan dia. Lalu lelaki yang soleh ini bertanya lagi, adakah kamu melihat Allah? Jawabnya, tidak, tak patut bagi seorang melihat Allah. Lalu dilapangkanlah atau diperlihatkan dengan jelas neraka di hadapannya, sebahagiannya melahap sebahagian yang lain. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, lihatlah, Allah telah memperbaiki tempatmu. Kemudian diperlihatkan syurga yang luas di hadapannya. Maka dia melihat keindahan syurga dan isinya. Dikatakan lagi kepadanya, inilah tempatmu. Dikatakan kepadanya, kamu hidup sebagai orang yang yakin dan mati dalam keadaan yakin. InsyaAllah kamu akan dibangkitkan dalam keadaan yakin. Sedangkan seorang hamba yang derhaka akan duduk dalam kuburnya dalam keadaan amat ketakutan. Takut dia duduk dalam kubur. Lalu ditanya, bagaimana dahulu keadaanmu di dunia? Apa dia jawab? Aku tak tahu. Tak tahu. Aku tak tahu, katanya. Lalu ditanya lagi, siapa lelaki ini? Jawabnya, aku dengar ada orang bercakap tentang dia, maka aku sekadar itu sajalah aku tahu tentang lelaki ini. Lalu diperlihatkan syurga di hadapannya, maka dia melihat keindahan syurga dan isinya. Lalu orang itu berkata, perhatikanlah, Allah Ta'ala telah menukar tempatmu. Diperlihatkan kepadanya neraka,
maka dia melihat neraka yang meluap-luap apinya, sebahagian meluap bahagian yang lain. Dia katakan kepadanya, inilah tempatmu yang dahulu kamu ragu-ragu, kerana kamu mati dan insya-Allah untuk kamu akan dibangkitkan nanti, inilah tempat kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi ada satu riwayat sebut yang datang tanya kita ni nanti satu jenazah juga yang handsome ataupun yang penampilannya itu dalam hadis sebut soleh, orang yang baik-baik, mayat yang baik-baik, dia akan temu duga kita. Dia akan tanya, engkau lu atas dunia macam mana? Engkau Islam? Islam. Tapi yang jawab tu bukannya jawapan kita, jawapan amalan kita. Tapi kalau kita kehidupan atas dunia ni, cara hidup Islam masa hari raya saja, tak gunalah. Time hari raya je dengan pakaian macam orang Melayu apa semua. Tak pun masa kahwin je gaya orang Islamnya. Orang dengan tudung litup dalam masjid gini-gini. Lepas tu tak ada dah heng hong. Tak ada lah. Jawablah esok dengan malaikat. Macam nak jawab. Kau Islam atas dunia? Masa nikah kat Masjid Besi, saya Islam katanya. Lepas tu tak ada lah. Tak sempat lah. Sibuk kata je. Memang kena hantam dengan malaikat esok. Jadi ada ya. Nak cakap Melayu ke cakap Negeri Sembilan ni? Kalau tanya malaikat nanti. Pandai-pandai nanti. Yang boleh cakap Negeri Sembilan cakap ni lah. Den lah kita dengan malaikat nanti. Kemudian terdapat ni muka surat 183. Terdapat hadis At-Tirmizi yang mirip dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mayat telah dikebumikan, atau dalam riwayat lain, akan segeralah datang dua malaikat, iaitu Munkar Nakir yang rupanya hitam kebiru-biruan. Bayangkanlah rupa apa orang tu ya. Malaikat ni hitam kebiru-biruan. Mana gelap betul tu. Hitam campur dengan biru-biru. Ataupun biru campur dengan kehitam-hitaman. Tak adalah cantik lah. Tak adalah warna cantik. Macam kan set Cinta Ilmu kan cantik. Oren-oren kuning gitu kan. Ini hitam kebiru-biruan. Ini hadis Tirmizi ni ya. Jadi kedua-duanya akan bertanya, apa pendapatmu terhadap lelaki ini? Perasan tidak? Hadis yang tadi pun dia ada tanya soalan itu. Apa pendapatmu tentang lelaki ini? Lelaki itu siapa dia tanya sebenarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agaknya jangan kata kita ini yang betul. Mungkin malaikat bawa gambar agaknya. Bawa gambar Nabi. Ni agakkan kita lah, jangan take serius sangat dia. Agak bawa gambar Nabi. Kau kenal ni? Dia tanya. Kau kenal ni? Kita yang kuat beramal pun, kalau siapa pernah tengok Nabi? Kita pun tak kenal. Kok kita cinta Nabi lah, berharap beramai-ramai, beribu-ribu Putrajaya, Dataran Merdeka. Pernah tengok Nabi? Tak pernah. Kalau dia tunjuk gambar pun kita tak tahu. Tapi sebab yang jawab, amalan kita. Amalan kita. Mata kita memang tak kenal. Tapi sebab kita ni dengan selawatnya, dengan apa, ikut sunnah, sedaya upaya kita, amalan kita akan jawab. Kau kenal ni? Oh, sangat kenal. Ini Rasulullah. Mungkinlah jawapan kita. Tapi orang yang tak kenal, lu kenal ni? Tak tahu mah. Ini orang cakap, saya pun tak ada tahu. Ini tak tahu siapa. Saya tak tahu. Lu tak tahu, lu kena hantamlah. Mesti mau kenal Nabi ni tadi ya. Jadi dalam hadis Tirmizi ini pun, dia tanya, apa pendapatmu tentang lelaki ini? Maka dia mengatakan seperti yang dikatakan dahulu tentangnya. Apa katanya? Dia adalah hamba dan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain daripada Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Lalu mereka berkata, kamu tahu kamu akan jawab seperti ini? Lalu kubur dia telah dilapangkan sepanjang 70 hasta dan akan diberikan sinaran cahaya. Dikatakan lagi kepadanya, tidurlah kamu. Dia menjawab, kembalikanlah aku kepada keluargaku, supaya aku dapat beritahu keadaanku pada mereka. Nak balik sekejap, bagi can lah balik sekejap. Cuti tak boleh kan, 5 minit, 10 minit pun jadilah. Mau cakap ini apa saya dapat ini, kubur sudah besar, cahaya banyak, boleh kasih can, balik sekejap saja. Mereka berkata lagi, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak akan bangun, kecuali keluargamu mau membangunkan kamu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkan kamu dari tempat tidurnya. Adapun jika dia orang munafik, maka dia akan menjawab,
Bila tanya, ini siapa? Lu kenal ini siapa? Maka jawabnya, aku mendengar orang ramai bercakap tentang dia. Maka aku kata, aku tak kenal je lah. Aku memang tak kenal ni siapa ni. Lalu keduanya berkata, kamu tahu kamu jawab seperti itu? Kemudian mereka berkata kepada tanah, hei tanah, sempitkanlah untuk mayat ini. Sempitkanlah untuk dia, sehinggalah tulang belulangnya remuk. Dan dia akan terus menerus diseksa hingga Allah Ta'ala membangkitkannya kelak. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi ini gambaran secara umum tentang soalan dalam kubur itu. Soalan kubur. Yang paling asasnya dia tanya tentang Islam atau tidak kita di atas dunia ini. Dan yang soalan paling asas saya kira dalam banyak hadis-hadis yang panjang, dia tanya tentang kau kenal tak ini orang? Itu sajalah. Jadi ini pun masalah juga ya. Kita doalah pada Allah, mudah-mudahan boleh jawab. Jadi kalau kita boleh jawab clear, oh saya kenal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siap selawat lagi kita pada tu, ada can baiklah. Malaikat akan lapangkan, minta Allah lapangkan kubur 70 hasta, disirami cahaya. Pakcik tidurlah, makcik tidurlah. Boleh tak balik sekejap? Nak balik juga. Sebab kita excited nak bercerita kepada keluarga kita. Mak sekarang dalam kubur syok lah. Kan main lebar. Kan main lebar, kata orang nilai. Kan main lebar. Suka mana, katanya. Suka. Tapi mereka kata, tidurlah makcik. Tidurlah bagaikan pengantin. Jangan bangun-bangun. Rehat saja. Kita dah lama sakit. Kanser tahap 4, tahap 3 kan. Suruh tidur-tidur je lah, rehat. Ini orang panggil berehat dalam kubur. Biasa kita nampak orang penat bekerja, jadi imam, jadi Bilal, siang malam, pagi petang. Orang akan tanya, pakcik tak penat ke jadi imam pagi, bangun pagi, buka api masjid? Tak apalah, penat di dunia, dalam kubur saya nak berehat je. Ini yang rehat dalam kubur ni. Orang nampak kita penat daripada nilai datang jauh-jauh, naik tangga kena, nasib baik eskalator elok. Kalau rosak, naik atas lagi, dengan kita go out, macam-macam. Penat, tapi kita jawab pada orang, makcik tak penat ke datang jauh? Makcik nak rehat dalam kubur saja. Rehat bagaimana yang tidur ni tadilah. Ya? Nanti kita akan sambung lagi cerita-cerita lepas ini. Namun saya kira kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bertemu. Cinta Ilmu Akidah dan Falsafah sedang membahaskan pada kesempatan petang ini berkenaan dengan soalan kubur. Soalan kubur. Baik, kita sambung balik cerita tentang tadi. Bukan ceritalah, daripada hadis yang kita bawakan dalam bentuk penceritaan supaya nak memudah kita memahami dan boleh bayangkan situasinya. Kita sambung muka surat 184 bagi yang ada kitab di rumah, muka surat 184. Tuan kitab kita Imam Al-Qurtubi dibawakan satu lagi riwayat yang agak panjang juga, kisah tentang soal jawab kubur ini. Baik, kita bacakan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kebun kurma Bani Najjar. Lalu tiba-tiba baginda mendengar suara jeritan dan suara orang mengerang. Lantas baginda bertanya, "Ni kubur siapa ni?" Nabi tanya. "Menjerit-jerit ni, menjerit-jerit, mengerang-gerang. Ni siapa punya kubur ni?" Mereka pun menjawab, "Oh, ini kubur orang yang mati pada masa jahiliah ya Rasulullah." Mati lama dah. Maka baginda pun bersabda, "Berlindunglah kepada Allah Ta'ala daripada seksa kubur dan fitnah Dajjal." Mereka bertanya, "Terangkan kepada kami bagaimana seksa itu ya Rasulullah." Baginda pun menjawab, "Jika seorang mukmin diletakkan dalam kuburnya, maka segera datang malaikat untuk bertanya kepadanya." Apa soalannya? "Apakah yang dulu kamu sembah?" Pada masa itu Allah Ta'ala akan menunjukkannya, maka dia akan menjawab, "Aku dahulu menyembah Allah." Kemudian dia ditanya lagi, "Apakah yang dahulu kamu katakan terhadap lelaki ini?" Dia menjawab bahawa dia adalah hamba utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian tidak ada lagi yang ditanyakan kepadanya sedikit pun. Kemudian dia dibawa ke rumahnya, iaitu di neraka, dan dikatakan kepadanya, "Ini dahulu rumahmu, tetapi Allah telah melindungi dan mengasihi kamu." Dan dia menukarkannya dengan sebuah rumah di syurga. Orang beriman itu pun berkata, "Biarkan aku kembali kepada keluargaku, akan aku beritahukan khabar gembira ini." Tetapi dikatakan padanya, "Tetapkanlah kamu duduk di sini." Hadis riwayat Abu Daud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sekali lagi, lebih kurang hadis yang pertama, yang kedua yang kita bacakan di awal tadi. Maknanya masuk dalam kubur,
Kalau kita orang baik-baik, dia akan tanyalah, kau Islam atau tidak? Islam, alhamdulillah. Kau kenal tak orang lelaki ni? Kenal ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi petunjuk macam-macam. Jadi dia bawa berjalan. Tunjukkan, ini neraka. Kau nak duduk sini? Tak nak, bos. Ni tak apa, Tuhan sayang kau, dia bagi kau duduk di halaman surga. Kau nak? Mestilah nak. Di dalam kegembiraan tu, bang, boleh balik sekejap, beritahu suami saya, beritahu anak-anak. Ni cerita, kita nak share cerita kan. Nak Instagram dah tak boleh dah. Jadi nak cerita lah. Boleh nak balik. Jadi apa kata malaikat tadi? Ontok-ontok lah kau di sini. Duduk diam-diam, kau jangan bising-bising, kau jangan cakap banyak, kau duduk sini, rehat. Ya, hadis Abu Daud. Begitu juga diriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, satu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar. Waktu kami sampai di kubur dan belum dimasukkan ke dalam lahat, kami lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Maka kami pun duduklah sekitar baginda dan diam saja menundukkan kepala. Ketika itu seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertenggek, kata sahabat. Diam, tak bergerak-geraklah. Kemudian pada masa itu baginda memegang sebuah tongkat yang baginda tancapkan ke tanah kubur. Baginda lalu mengangkat kepalanya dan bersabda, mohonkan baginya perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada seksa kubur. Baginda ucapkan perkataan ini sebanyak 3 kali. Kemudian dia berkata, orang ini dapat mendengar bunyi selipar orang yang menghantar dia tadi. Bila kamu semua balik, dia boleh dengar lagi. Maka ketika itulah, kata Nabi, orang ini akan ditanya, siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa Nabi kamu? Maka datanglah 2 malaikat yang menyuruhnya duduk dan diajukan pertanyaan kepadanya. Siapa Tuhan kamu? Dia pun jawab, Tuhanku adalah Allah. Mereka bertanya, apa agamanya? Agamaku Islam, jawabnya. Kemudian mereka meneruskan pertanyaan, siapakah lelaki yang diutuskan kepadamu? Dia adalah Rasulullah. Macam mana kamu tahu? Dia pun jawab, aku telah membaca kitabullah, maka aku beriman dan membenarkannya, jawab mayat itu. Lalu datanglah seruan dari langit, hamba-Ku benar, beri dia tempat tidur dan pakaian dari syurga, bukakan baginya pintu-pintu syurga. Lalu datanglah hawa syurga dan baunya yang sangat harum, serta dilapangkan kuburnya sejauh pandangannya. Apabila dia orang kafir, lainlah yang berlakunya. Maka ketika kedua malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab, aku tidak tahu. Dia tanya lagi, siapa Rasul yang diutus kepada kamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Lalu datang seruan dari langit, hamba-Ku dusta, berikan tempat tidur dan pakaian neraka, bukakan pintu-pintu neraka untuknya. Lalu datanglah hawa panas dan beracun kepadanya, serta disempitkan kuburnya hingga hancurlah tulang belulangnya. Dalam tambahan daripada hadis Jarir radhiyallahu anhu, baginda berkata, kemudian muncullah seorang lelaki buta dan bisu yang memegang sebuah tongkat kecil daripada besi. Jika dipukulkan pada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur menjadi debu. Tongkat itu lalu dipukulkan kepadanya, yang suaranya terdengar dari timur sampai barat oleh semua kecuali manusia dan jin. Kemudian dikembalikan rohnya. Yang hadis Jarir ini saya akan terangkan dalam tajuk akan datang tentang jenis-jenis azab kubur. Azab kubur ni banyak. Selain daripada kita kena impit, tulang rusuk bersilang ni, kiri kanan ni tulang rusuk sempit, dia ada satu lagi hukuman, kena hantam dengan besi. Nanti kita akan ceritakan hadisnya. Satu besi ni malaikat hantam tengah-tengah dahi kita, antara telinga kanan dan telinga kiri. Bayangkanlah, kita baru terantuk, kepala paip pun dah pening kepala, ini tam betul sini ni. Bayangkanlah, itu azab tu sampai kiamat, tong. Apa pasal dia kena ni, episod akan datang kita akan ceritakan. Tapi soalan kubur itulah kita kena bersedialah. Bukannya jawapannya kita study ke apa, tak ada. Pergi tuition tak perlu. Cukuplah amalan kita di atas dunia ini. Cuma soalan kubur ini, dia ada masalah. Sebab malaikat dia tanya kita tu soalan agak simbolik. Dia tanya, ma rabbuka? Dia tak tanya, man rabbuka? Malaikat dia bahasa Arab, bagi yang mengaji bahasa Arab. Man ini, makna kalau soalan man, orang tu maknanya orang hidup, bernyawa. Kalau benda tak hidup, kita sebut ma.
Macam contoh pen. Kalau nak tanya apakah ini, kita akan sebut ma haza. Kita tak akan cakap man haza. Sebab man ini untuk orang yang ada nyawa. Tapi dalam kubur dia akan tanya ma rabbuka. Maknanya apa Tuhan kamu? Bukannya siapa Tuhan kamu. Apa Tuhan kamu? Itu yang susah hati. Kita atas dunia ni, apa yang banyak kita mengabdikan diri. Kalau kita terlampau banyak mengabdikan diri pada makhluk, makhluklah Tuhan kita. Hati-hatilah. Banyakkan letak kebesaran Allah. Sebab itu kita semayang, kita angkat takbir, kita sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa artinya? Tuhan besar, yang lain semua kecil. Walaupun kita kerja jadi personal assistant pada bos kita, Tan Sri ke apa ke, dia lah memang hebat betul. Tapi bila kita semayang, Tuhan lebih besar daripada ini Tan Sri. Allahu Akbar. Sebab kalau terlampau mendewakan itu, kita takut dalam kubur pun terbawa-bawa. Siapa Tuhan kau? Kita bersebutlah majikan kita. Kan kena hantam. Tang. Jadi Ultraman kita. Tang gitu. Tanya lagi. Siapa Tuhan kamu? Kena kita terlampau mendewakan pada harta. Mendewakan pangkat kedudukan. Mendewakan manusia. Mendewakan telefon kita. Sikit-sikit kan WhatsApp grup, kleng-klong, telefon. Bersiul-siul. Wi. So, jawab. Siapa Tuhan kamu? WhatsApp. WhatsApp kena. Siapa Tuhan kamu? Facebook. Jangan. Sikit-sikit sudahlah. Sebab dia akan memberi kesan pada jawapan kita nanti. Tapi kalau kita hari-hari ingat Allah lebih besar, Allah Maha Agung, Allah lebih hebat, Allah lebih utama, dia akan membantu jawapan kita lah. Ya. Dalam kitab kita ini, ada satu cerita yang dibawakan oleh Tuan Kitab. Saya percaya ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar cerita ini. Tentang, ni muka surat 185, Malaikat Ruman. Ini jarang-jarang kita dengar. Ini kita kongsilah, nama pun cinta ilmu ya. Malaikat Ruman adalah malaikat yang pertama bertanya. Muka surat 185. Abu Hamid ni Imam Al-Ghazali, orang panggil dia Abu Hamid, mencatatkan dalam kitab Kashful Ulum Al-Akhirah, satu cerita panjang. Ini dengarkan cerita ni ya. Baik, kata Imam Ghazali, terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apakah yang pertama sekali akan ditemui oleh mayat lepas dia dikebumikan?" Mana masuk je dalam kubur, apa benda pertama kita jumpa? Agak-agak selain daripada tanah tu lah, kiri kanan kita tu, apa agaknya kita jumpa masuk dalam kubur? Baginda menjawab, "Wahai Ibnu Mas'ud, tak ada seorang pun yang pernah tanya soalan ni melainkan kau saja," kata Nabi. Ibnu Mas'ud dia suka tanya soalan. Maka jawab Nabi, "Pertama sekali dia akan dipanggil oleh malaikat Ruman." Malaikat Ruman ini dia bertugas menyelidiki keburukan para ahli kubur. Dia akan bertanya, "Hei hamba Allah, kau tuliskan sekarang semua amalan-amalan kamu. Tulis sekarang." Bayangkanlah kita dah kena ikat kiri kanan apa, kaki, tangan, muka berbungkus apa semua. Dia boleh suruh tulis. Tulis sekarang kau punya amalan. Maka mayat ni menjawab, "Aku tak ada pen, aku tak ada kertas, aku tak ada tinta dan kertas." Malaikat itu pun berkata lagi, "Jadikan kain kapanmu sebagai kertas. Ambil air liurmu sebagai tinta. Dan jadikan jarimu sebagai penanya." Kemudian malaikat itu pun mengoyakkan sepotong kain kapan. Hamba itu tadi, yang mayat itu pun menulislah. Walaupun dia di dunia tidak pandai menulis. Elok nenek moyang kita yang tahu kira duit tapi tak membaca tu, dia boleh pula menulis tu. Nyet menulis. Pada masa itu dia akan dapat mengingat semua kebaikan dan keburukan yang dia buat dalam masa satu hari saja. Kemudian malaikat tersebut melipat potongan kain itu dan gantungkan pada leher orang tersebut. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW lalu bersabda, maksud firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Apa artinya? Dan tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya itu, dan pada hari kiamat
kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Ini dalam surah Al-Isra ayat 13. Pada masa itu dia terkejut dengan kedatangan dua malaikat. Jadi rupanya kita masuk-masuk, yang malaikat shift yang pertama namanya malaikat Ruman. Malaikat Ruman. Kerjanya suruh kita menulis. Menulislah atas kain kapan kita. Pakailah elihu. Semua ingat. Pernah pergi TB Hijrah, tulis, pergi Cinta Ilmu, mengumpat ustaz, macam-macam biasa lah. Mengata, macam-macam. Ini contohnya bila lah nak habis. Tak daya dah ni. Tuliskan. Jadi nanti malaikat pun ambil yang kain kapan kita tadi, dilipatkan, kemudian digantungkan di leher. Dan peristiwa itu ada disebut dalam surah Al-Isra ayat 13. Amalan digantung di leher itu kan. Jadi lepas pada itu barulah proses datangnya malaikat Munkar Nakir. Jelaskan, ini jarang kita dengar. Itu untung sertai Cinta Ilmu. Nah, banyak kita nak ceritakan, namun saya kira kita berehat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam Cinta Ilmu Akidah Falsafah. Sedar ataupun tidak, kita telah pun berada di penghujung pertemuan kita pada petang ini, menerangkan tentang soal kubur siri yang kedua. Baik, sebentar tadi sebelum kita berpisah, saya bawakan satu keterangan daripada Tuan Kitab berkenaan Malaikat Ruman. Malaikat Ruman yang kerjanya menyuruh kita menulis amalan kita atas kain kapan kita sendiri, cebisan, dia ikat, digantungkan di leher kita. Kemudian kita sambung balik cerita daripada Imam Al-Ghazali tadi. Selepas kita gantung itu, pada masa itu, mayat ataupun kita sebut kita lah ya, akan terkejut dengan kedatangan dua malaikat yang akan menyoal dalam kubur. Kedua-dua malaikat itu berwarna hitam. Taring mereka menggores bumi. Rambut mereka sampai ke tanah. Suaranya bagaikan petir yang dahsyat. Mata mereka laksana kilat yang menyambar. Nafasnya bagaikan angin taufan. Kedua malaikat itu memegang palu besi yang andainya dikumpulkan seluruh jin dan manusia, mereka takkan mampu mengangkatnya. Dan jika dipukulkan pada gunung yang paling besar, maka gunung menjadi rata. Jika ada orang yang memandangnya, maka orang itu akan gemetar melihat mereka dan akan berusaha untuk lari. Mereka masuk ke dalam hidung mayat dan menghidupkan mayat tersebut dari dadanya. Maka keadaannya seperti itu sama seperti waktu dia nazak. Tidak mampu bergerak. Sedangkan pada masa itu, telinga mendengar, mata boleh melihat. Takut atau tidak? Takut ya. Datang malaikat, Allah, gitu, suara hidung. Wah. Kita dah mati masa tu, tapi ya Allah, mati kalau aku sekali lagi. Tak apa, tak sanggup kita menengok. Agaknya lah ya. Agakkan kita, mudah-mudahan amalan kita nak atas dunia ni boleh mengurangkan ketakutan kita nantilah. Takut nanya. Baginda pun meneruskan lagi. Kemudian kedua-dua malaikat itu mendudukkan kita. Dia dudukkan kita dan mula melayan kita dengan kasar. Membentak kita dengan keras. Hingga kan tanah kubur kita nanti bagaikan air yang mengalir mencari lubang. Kedua malaikat itu mengajukan pertanyaan kepada kita. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa Nabi kamu? Di mana kiblat kamu? Andai kata orang itu diberi taufik oleh Allah dan ditetapkan kata-katanya, maka dia akan menjawab dengan lancar. Siapa pula kamu berdua? Siapa yang telah mengutus kamu semua? Bukan main action lagi mayat ni. Orang tanya dia tanya pula pada malaikat ni. Lu siapa? Kau siapa? Dia pula tanya kepada malaikat ni tadi. Pertanyaan itu hanya dapat dikemukakan oleh manusia-manusia pilihan. Para ulama, bolehlah dia tanya soalan begitu. Pernah masa saya mengaji di Mesir dulu, ni dengar ceramah. Dengar ceramah ada satu syekh ceramah di sana. Ketika dia mengulaskan kitab ini, dia cerita, ulama-ulama yang hebat-hebat ni, mereka memang bila dalam kubur, malaikat tanya soalan, dia tanya pula malaikat. Ada, tapi ini cerita lisan dalam ceramah-ceramah yang saya dengar. Kalau ada dekat luar tu nak bukti cerita ni, kena pergi Mesir baliklah cari penceramah-penceramah tu bukan. Ada satu tu saya dengar, ni cerita ya. Ada satu tu saya dengar, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dia meninggal dunia, kebumikan, malam itu
Osman bin Affan radhiyallahu anhu mimpi nampak di dalam kubur. Osman, dia pun ceritalah, dia kata malam tadi aku mimpi nampak Omar Al-Khattab, dia kata dalam kubur datang malaikat nak tanya ma rabbuka. Malaikat baru datang, dia boleh marah malaikat. Tak ada kenal orang lagi kah? Balik malaikat. Ini cerita dalam ceramah yang saya ingat. Dia boleh sergah malaikat lah. Malaikat bom. Datang, mau tanya ma rabbuka. Lagi tak ada kenal orang. Ini Omar Al-Khattab lagi mau tanya. Balik itu malaikat. Dengan izin Allah lah, bukan sebab dia kita terror sangat. Agaknya kalau ibu-ibu ni orang baik-baik kan, selalu mengaji Quran, selalu buat puasa sunat, taat suami, jaga anak jadi soleh-solehah, dalam kubur nanti malaikat memanglah garang. Gom. Dia tengok kita, ma rabbuka. Takkan tak biasa dengan kita contohnya kan. Agakkan saya ni bukan buat gurau, minta maaf ya, kan ada yang sensitif di luar sana. Bukan buat gurau, tapi memang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ada orang-orang yang terpilih ini, dia boleh tanyakan, siapa kamu berdua? Siapa yang hantar engkau suruh tanya aku? Ada, dia boleh tanya. Begitu juga ada seorang ulama terkenal bahasa Arab nama Imam Shibawih. Ada cerita yang saya pernah dengar di Mesir dulu. Ni cerita dengar ya, bukan baca kitab semua. Dia kata Shibawih ini ketika meninggal, dia ni ulama besar bahasa Arab. Dia yang susun ilmu-ilmu bahasa Arab ni, kita hafal PL apa, dia yang susun. Jadi ketika dia mati, sahabat dia mimpi malam tu, esok cerita kat orang, aku mimpi Shibawih mati. Kemudian dalam kubur malaikat datang tanya dia, ma rabbuka. Shibawih dia boleh tanya balik pada malaikat, ma tu PL ke sifat ke isim? Kau cerita kat aku sekarang. Balik malaikat cerita je lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi berdasarkan keterangan muka surat 186 ini, jika dia orang yang diberi taufik oleh Allah dan ditetapkan kata-katanya, maka dia akan menjawab, siapakah kamu berdua? Siapa yang telah mengutus kamu semua? Pertanyaan itu hanya dapat dikemukakan oleh orang pilihan. Lantas salah satu daripada malaikat itu bertanya kepada yang lain, dia benar. Sudah cukup kita buat kasar pada dia. Betul lah, orang ni memang betul lah, kita ni dah kasar ni. Kemudian mereka akan memasangkan sesuatu seperti sebuah kubah besar di atas kuburnya, dan dibukakan baginya satu pintu syurga dari arah kanan. Kemudian dia diberikan hamparan ataupun alas tidur daripada sutera syurga dan bau syurga yang amat harum. Kuburnya diberikan angin syurga yang sejuk dan bunga yang semerbak baunya. Lalu datanglah kepadanya amalnya dalam bentuk orang yang paling dia cintai, yang menjadikannya gembira, dan dia akan bercakap-cakap dengan amalannya itu. Kuburnya diterangi cahaya, maka dia sentiasa berada dalam kesenangan dan kegembiraan hingga tibanya hari kiamat. Ketika ditanya, bila tibanya kiamat, dia menjawab, tidak ada yang lebih aku suka kecuali tibanya kiamat. Nampak seronok ya kubur orang yang macam ini, orang insan terpilih. Mudah-mudahan kita masuklah dalam kumpulan ini ya. Duduk situ, malaikat datang, gang. Kita pula tanya, kau siapa? Siapa suruh kau datang sini? Malaikat kata, alamak, ini orang baik lah. Ini macam kita kena bikin satu, minta maaf tadi kasar sikit dia cara masuk apa semua. Dia buat satu kubah, pasang aircon lagi. Aircon dapat udara daripada surga. Mungkin suhunya itu tak sejuk sangat, tak panas. Selesa lah. Dia berikan hamparan alas tidur daripada sutera. Ada perfume lagi, tak payah pakai lilin lagi dah. Pakai ada perfume, tak payah bakar-bakar lagi. Wangi saja kubur kita. Kemudian amalan baik kita akan datang dalam bentuk orang yang paling kita sayang atas dunia. Katalah perempuan sayang siapa? Sayang anak yang paling bongsu. Penawar jantung kita lah, penawar hati. Dia akan rupakan anak bongsu kita itu. Ngenek datang dalam kubur. Borak dengan kita, kan hilang sunyi. Kita sayang siapa? Suami tak sayang sangat kan. suami banyak perangai, kadang tak apa, ada hari tu nampak. Nah, sayang mak kita misalnya, mak kita lah akan datang ngeng. Tapi itu amalan kita. Dia datang, dia pun akan cerita lah, sembang, borak lah kita. Okey lah, kita kaki borak. Suka sangat. Kita doa pada Allah lah dapat benda macam ni kan, mudah-mudahan. Disambung lagi surat 187. Darjat di bawah mukmin tersebut adalah mukmin yang banyak amalannya, sedangkan dia tidak termasuk ahli ilmu dan tidak tahu banyak tentang rahsia dunia malaikat.
maka amalnya akan masuk kepadanya setelah kedatangan malaikat ruman. Amalnya akan datang kepadanya dalam rupa seorang yang amat tampan, harum baunya, elok pakaiannya. Lalu dia berkata kepadanya, adakah kamu kenal aku? Dia pula tanya, siapa kamu yang telah dianugerahkan Allah bagiku? Dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Oleh kerana itu, kamu jangan sedih dan takut, kerana sebentar lagi akan datang kepadamu malaikat nakir yang akan bertanyakan kepadamu. Jangan kamu kebingungan. Lalu dia mengajar jawapan kepada orang beriman tadi. Jadi ada pula level yang lain, second class sikit lah. Ada yang tadi first class punya, yang ada kubah, aircon, apa semua. Tu first class, orang-orang alim, ulama, apa semua lah. Tapi second class pun kelas tinggi juga ni. Iaitu kata tuan kitab ini, darjat di bawah sedikit. Dia ni tak termasuk ahli ilmu. Dia bukan ulama tapi orang baik-baik. Kita tak dapat pertama, yang kedua ni pun dah, okey dah ni. Iaitu dia akan ditanya soalan lalui proses malaikat roman tadi. Yang orang yang first class tadi, malaikat roman pun tak ada nak gantung-gantung leher, tak ada masa punya. Yang ini lalui proses, kena ragging tu ada sikit lah. Kau tuliskan kau punya amalan, pen tak ada bos. Kau pakai dia, kertas tak ada, kapan lah, tulis atas kapan. Kena jugalah sikit-sikit. Gantung juga leher ada jugalah. Tapi dia ada ringan lagi. Sebab bila datang muka nakir tu, dia boleh lagi tanya. Dia datang kawan dia pula, orang-orang soleh, dia bentukkan dalam orang baik-baik. Dia ajar, kau ni sekarang dia tanya soalan, kau jawab macam ni. Kau ingat jawapan dia. Ma rabbuka, kau jawab Allahu Rabbi. Kau hafal sekarang. Allahu Rabbi. Kau hafal sekarang. Ada orang yang mengajar driving school tu ada sebelah kita lah. Jadi, tapi itu pun dah rahmat. Dah rahmat Allah. Kita dapat ya. Tidak lama kemudian datanglah malaikat muka nakir. Ni orang yang second class tadi. Datang malaikat muka nakir, membentaknya dan menyuruh dia duduk bersandar. Dan dia tanya soalan-soalan. Yang pertama dia tanya, siapa Tuhanmu? Dia pun jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, Imamku Al-Quran, Kiblatku Kaabah, bapaku Ibrahim, agamanya adalah agamaku. Dia menjawab dengan sangat lancar. Kedua malaikat itu lalu berkata kepadanya, kamu benar. Lalu mereka melakukan apa yang telah dilakukan sebelum ini, kecuali dia bukakan orang itu, dia bukakan sekejap pintu neraka, tunjukkan sikit kepada dia isi neraka yang dipenuhi oleh ular, kala jengking, rantai dan belenggu, dan juga air yang sangat panas sekali. Dia juga melihat nanah yang bercampur dengan darah dan buah zakum, iaitu makanan ahli neraka, hinggalah orang itu menjerit. Lantas kedua malaikat tersebut kata kepadanya, tidak ada ke atasmu keburukan. Inilah tempatmu. Allah telah menukar tempatmu neraka dengan sebuah tempat di syurga. Tidurlah dengan nyenyak. Dan kedua malaikat tadi menutup pintu neraka dan tidak diketahui sudah berapa bulan, berapa tahun, berapa abad dilalui dalam kubur. Ini yang second class tadi. Maknanya dia ada seram-seram tu ada sikit lah. Ya? Maknanya dia bawa juga lawatan sambil belajar jugalah ke neraka itu tadi. Buat susah hati kita. Dia bawa tunjuk, ni kau nampak ni neraka ni. Nampak. Kita dah gedebuk-gedebak, janganlah aku masuk ni. Dia buat lawatan jugalah. Ni kau tengok ni zakum ni. Ni. Alah tolonglah jangan masuk sini. Dia kata tak ada, ni bawa lawatan saja. Tuhan sediakan kau tempat baik punya, syurga. Ni bagi kau rehat, tidur dengan nyenyak. Jadi kalau kita ilmu kurang, amalan banyak, bawa jugalah lawatan sambil belajar tadi ke neraka. Tapi kalau kita ilmu tinggi, ada pula amalan bagus, terus on the spot dapat kubah, dapat benda cantik-cantik. Jadi pelajaran untuk kita jangan berhenti belajar. Amalan banyak, alhamdulillah, puasa Isnin Khamis, mengaji banyak. Ilmu kena belajar lagi. Ada kelas-kelas pengajian, orang buka kitab, pergi belajar. Belajar sebab dengan ilmu kita punya tahap lebih tinggi daripada orang yang sekadar beramal tapi tidak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu tak beramal, ini sia-sia. Kita ilmu, amalan dah ada, amalan pun bagus, tingkatkan dengan ilmu. Sebab kita kena ingat perbezaan kita dalam kubur nanti hanya disebabkan ilmu saja. Tadi kan kita dah terangkan, orang berilmu mana ada lautan sambil belajar pergi neraka. Kita
Amalan banyak ilmu tak ada, adalah sikit-sikit pergi tengok. Susah hati tapi tingkatkan ilmu ya. Sebenarnya banyak kita nak terang tapi masa kita tak mengizinkan. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita akan sambung dengan satu lagi bab yang begitu penting, iaitu azab kubur. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.